Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Nick Muhammad Haris bin Nick Rakami selaku pensyarah dan penilai bagi kursus KPS 3023 Sosiologi Pendidikan. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tugasan 2. Topik yang kami pilih ialah topik 9 iaitu pengurusan tingkah laku dan disiplin murid. Ini merupakan ahli kumpulan yang terlibat dalam pelaksanaan tugasan 2 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Sylvester, Patricia, Ludacris, John, Lawrence dan Izzati. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Pengurusan tingkah laku dan disiplin dapat ditarifkan sebagai kawalan terhadap pergerakan, perbuatan dan gerak-geri seseorang atau sekumpulan individu. Kawalan ini menjadi tonggak utama dalam mewujudkan sebuah suasana yang teratur dan selamat. Oleh hal demikian, kumpulan kami telah menembual pihak sekolah daripada sekolah SMK St. Luke Seri Aman yang terdiri daripada penolong kanan hal ehwal murid, guru disiplin dan guru konseling. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepimpinan guru terhadap disiplin murid dengan lebih mendalam. Okay, seterusnya saya akan membentangkan jenis-jenis lelaku yang kerap berlaku di sekolah. Yang pertama ialah ponting kelas atau sekolah. Yang kedua ialah bully fizikal atau cyber. Yang ketiga ialah merokok atau menghisap vape. Yang keempat, lawan cakap guru atau tidak hormat kepada warga sekolah. Dan yang kelima ialah kerosakan harta benda sekolah. Seterusnya ialah punca-punca salah laku. Punca pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ini dikatakan punca ialah disebabkan terikut-ikut dengan rakan yang berperangai negatif untuk diterima dalam kumpulan. Yang kedua ialah kurang didikan keluarga. Ibu bapa tidak memantau tingkah laku atau kurang memberi perhatian kepada anak. Dan yang ketiga ialah media sosial tidak terkawal. Terpengaruh dengan kandungan ganas, bully cyber atau gaya hidup bebas. Punca yang keempat ialah tekanan emosi dan masalah pribadi. Ini berlaku disebabkan stres, kemurungan atau masalah di rumah mendorong kepada pemberontakan. Dan punca yang kelima ialah penguasaan disiplin yang lemah. Hukuman yang tidak tegas menjadikan pelajar berani ulangi kesalahan. Seterusnya adalah implikasi salah laku. Implikasi salah laku boleh berlaku kepada dua aspek, iaitu yang pertama kepada diri pelaku dan yang kedua adalah pada masyarakat. Yang pertama adalah diri pelaku. Diri pelaku boleh ketinggalan pendidikan dan juga mengalami gangguan mental dan emosi. Bagi masyarakat pula, mereka akan mengalami gangguan keamanan seperti berlakunya pergaduhan dan kes-kes jenayah. Dan yang kedua, masyarakat juga akan mengalami kualiti hidup yang akan terjejas. Jadi saya akan membentangkan pula contoh situasi yang saya sertakan, iaitu salah laku bully, di mana Aisyah ni seorang pelajar tingkatan 2, dia sering digelar dengan gelaran gajah, lambat dan juga balak oleh rakan-rakan sekelilingnya setiap kali sesi pendidikan jasmani disebabkan oleh faktor fizikal dia lah. Jadi bagi orang yang menggelarkan tu, mereka rasa tu hanyalah gurauan dan untuk menceriakan suasana. Tapi bagi Aisyah pula, dia rasa benda tu satu penghinaan dan merendahkan diri dia yang menyebabkan dia kurang keyakinan diri, mengasingkan diri daripada orang lain dan enggan berminat untuk menyertai aktiviti berkumpulan. Jadi sebenarnya situasi ini menunjukkan salah laku bully secara verbal, iaitu secara lisan. Seterusnya, kita tengok pula langkah-langkah dalam menangani isu salah laku pelajar. Yang pertamanya, mengenal pasti salah laku dan punca salah laku secara profesional, di mana seorang guru tu perlu memerhatikan dulu tindak tanduk pelajar tersebut tanpa membuat andaian awal, dan sekiranya pelajar tersebut disahkan melakukan salah laku, guru tersebut perlu menyiasat dengan cara yang berhemah. Seterusnya, menasihati dan berkomunikasi dengan pelajar dengan cara yang berhemah seperti yang saya nyatakan tadi, di mana seorang guru tu perlu berjumpa dengan pelajar tersebut secara individu dan tidak menegur pelajar tersebut di khalayak ramai yang boleh memalukan pelajar tersebut dan juga tidak menengking pelajar tersebut. Langkah yang seterusnya adalah melibatkan guru kaunseling dan ibu bapa. Seandainya
tingkah laku tersebut tidak dapat dikawal oleh guru tersebut seperti salah laku budi tadi. Jadi, guru tersebut boleh melibatkan guru kaunseling untuk pemulihan akhlak pelajar tersebut dan untuk pemantauan ibu bapa juga. Langkah menangani isu salah laku yang lainnya adalah menggunakan pendekatan pemulihan iaitu restorative approach, di mana seorang guru tu memberikan tanggungjawab kepada pelajar yang melakukan salah laku sebagai satu bentuk untuk mengubah diri pelajar tersebut. Contohnya, pelajar yang sering hadir lewat ke sekolah diberikan tanggungjawab dengan diberikan jawatan sebagai pengawas. Dari situ, pelajar tersebut akan rasa diri dia perlu memberikan contoh teladan yang baik dan akan mengubah diri dia dan sikap dia untuk hadir lebih awal ke sekolah. Seterusnya, merekod dan memantau tingkah laku pelajar, di mana guru tu boleh adakan satu buku log ringkas untuk merekod tingkah laku. Sekiranya tingkah laku yang dilakukan oleh pelajar tersebut berulang, jadi pemantauan perlu diambil untuk mengelakkan hal tersebut berlaku lagi. Seterusnya, langkah yang lain adalah memberi ganjaran dan pengiktirafan kepada pelajar tersebut, di mana jika pelajar yang melakukan salah laku dapat mengubah diri mereka, pengiktirafan akan diberikan seperti dalam bentuk CJ, contohnya pengiktirafan sahsiah terbaik. Dan langkah yang lainnya adalah melaksanakan intervensi yang bersesuaian seperti program-program, ceramah, taklimat dan juga kem. Dan terakhir sekali, langkah yang saya sertakan adalah menjadi teladan yang baik kepada pelajar, kerana guru merupakan teladan yang menjadi contoh kepada pelajar-pelajar. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian peranan pihak berkepentingan. Di sini, kami telah menyenaraikan peranan bagi 3 orang pihak berkepentingan, iaitu yang pertama, peranan PKM ataupun penolong kanan hal ehwal murid. Antara peranan-peranan beliau ialah menyelia dan merancang dasar disiplin sekolah secara menyeluruh, dan beliau juga menjadi penghubung antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam kes-kes disiplin yang serius. Kedua, peranan guru disiplin. Antara peranan-peranan beliau ialah menguatkuasakan peraturan sekolah dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang melanggar disiplin. Dan yang kedua, merekod dan memantau kes-kes disiplin untuk tindakan susulan. Terakhir, peranan bagi guru kaunseling. Antara peranan-peranan beliau ialah menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling untuk pelajar-pelajar yang bermasalah. Dan yang terakhir, peranan beliau ialah menjalankan program pencegahan dan pembangunan untuk mengelakkan salah laku disiplin. Sebagai kesimpulan, pembentangan ini merumuskan dapatan kajian lapangan di SMK St. Luke Seri Aman yang memfokuskan kepada pengurusan tingkah laku dan disiplin pelajar. Kajian ini melibatkan temu bual bersama pihak pentadbiran sekolah seperti penolong kanan HEM, guru disiplin dan guru kaunseling bagi memahami peranan gaya kepimpinan guru terhadap emosi dan kelakuan pelajar. Dapatan menunjukkan bahawa pendekatan bersepadu yang menggabungkan tindakan disiplin dengan sokongan kaunseling amat penting dalam menangani salah laku pelajar. Di samping itu, kerjasama dengan ibu bapa dan agensi luar seperti PDRM dan JKM juga merupakan peranan yang amat penting dalam membina persekitaran sekolah yang selamat dan positif. Dari perspektif sosiologi pendidikan, kajian ini menekankan bahawa pelajar perlu difahamkan dengan konteks sosial yang lebih luas, termasuk latar belakang keluarga, pengaruh komuniti dan budaya sekolah. Maka, guru bukan hanya perlu bertindak sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin yang membimbing, memahami dan memberikan inspirasi kepada pelajar. Jadi cadangan yang praktikal yang kita boleh lihat adalah pihak sekolah seharusnya
memperkukuhkan lagi latihan kepimpinan guru, melaksanakan program pengesanan awal pelajar yang berisiko dan mewujudkan komunikasi dua hala yang lebih mesra bersama ibu bapa. Akhir kata, mari kita bertanya kepada diri sendiri, adakah kita sekadar mendidik untuk mengawal atau kita benar-benar membentuk insan? Setiap guru memiliki kuasa untuk menyentuh hati pelajar dan mengubah hala tujuan kehidupan mereka. Maka sudah tiba pada masanya untuk kita bertindak bukan hanya sebagai pengajar tetapi pemimpin yang berperanan membina masa depan anak-anak bangsa. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.